bersama, kekuatan itu mesti datang daripada ahli biasa. Cuma isunya ialah macam mana you nak pulangkan kekuatan dalam sesebuah parti itu kepada ahli biasa. Ini juga pengalaman-pengalaman yang kita belajar daripada semua parti yang dah ada. Masalah orang Malaysia ni, kita ni sangat feudal. Semua kena ikut pemimpin. Sampai dekat kampung pun kena ada JKKKKKKK. Jadi oleh kerana itu, kita ni disusun mengikut sistem feudal daripada bawah. Jadi parti politik, it becomes a mirror of our feudalism. Sebab itu setiap kawasan itu dia kena ada ketua cawangan. Kena jaga macam Nick kata, 10 orang jaga 10 orang. Yang kat bawah tu kena jaga. Lepas tu cawangan tu dia kena ada lagi atas. Lepas tu ada lagi atas. Lapis dia tu kalah Kek Sarawak. Oleh sebab itu dia paralyze organisation tu. Sebab yang paling bawah tu dia nak buat sesuatu, dia kena dapat izin daripada yang the next layer. Kalau dia cuba buat sesuatu tanpa dapat izin cium tangan yang ke atas tu, yang ini dapat surat disiplin terus. Lepas tu yang dekat cawangan tu, dia nak buat sesuatu, dia kena dapat untuk bahagian yang seterusnya pula. Jadi sebab itu, bila kita design bersama awal-awal, it has to be a flat structure. Flat structure ni maksudnya, sesiapa ahli bersama yang nak buat sesuatu, dia kena ada lah guidelines dia, SOP dia, peraturan dia. Kalau tidak mati kita ada orang gunakan nama bersama untuk kutip duit, scam orang, mampu kita? Adalah guidelines dia, adalah beberapa bentuk yang perlu diluluskan, faham? Tapi maknanya ahli-ahli kalau macam di Shah Alam, you tak payah nak tunggu ada kelulusan ke apa semua, asalkan cukup orang sesama ahli-ahli. Kalau di Shah Alam ni, you nak buat sesuatu yang bantu orang, go ahead. Dan sebaiknya tak payah yang melibatkan politik pun. Kita nak galakkan orang bantu, you look after people around you. Simple je. Sebab satu kelebihan yang bersama ada, kita ada banyak profesional dalam bersama ni. Kita ada banyak middle class. Jadi bila ada yang lawyer, ada yang doktor, ada yang accountant, ada yang ada business sendiri, everything. Ada yang good in different areas yang parti-parti lain tak ada. Takkan you nak tunggu seorang yang berada dekat atas tu bagi arahan, lepas tu kena ikut dia buat apa? Saya bagi contoh kan, kita berkempen dekat Kulai kan, dekat kawasan Senai. Ada seorang aunty tu lah, Indian aunty. Dia cikgu bahasa Inggeris di sebuah sekolah antarabangsa for about 20 year plus. Dia dah retire sekarang. Jadi dia datang jumpa saya. Dia kata, saya dah retire sekarang kan. Cuma saya nak ambil budak-budak miskin ni, kemudian saya nak ajar dia English. Sebab dia orang ni tak ada peluang untuk dapat very good English tuition. It's all about confidence. Kalau daripada awal dia dah dapat some confidence in English, sebenarnya after that yang dia belajar kat sekolah tu, dia punya improvement tu will really go much faster kan. So you ambil contoh macam aunty tu kan, she will be helping a lot. Kalau contohnya dia ada platform yang mana dia boleh kenal pasti 7-8 orang, anak-anak orang miskin, untuk dia ajar English. Sama ada dia pergi house call, dia pergi ke rumah orang-orang itu, mungkin 2 jam seminggu ke apa, untuk dia ajar English. Dan masalah masyarakat kita, kalau tak ada platform susah nak buat. That platform now is bersama. Saya kalau boleh, saya tak nak pun orang yang kat bawah ni kerja dia sibuk buat ceramah politik dekat taman perumahan dia. Kalau saya duduk kat situ, aku baling. Aku balik rumah, aku nak duduk aman-aman lah. Yang kau sibuk-sibuk nak kempen politik dekat taman perumahan, memang kena marah dengan saya lah. But I would like to see as many bersama members as possible take one part of you
give it back to society in whatever ways. Kalau contohnya ada kumpulan pesara wanita, daripada you jumpa 5 orang membawang, baiklah you buat you memasak, lepas tu you ada every week you ada 100-200 free food. Actually you pergi hantar kat UiTM tu, banyak budak-budak lapar tau kan Shah Alam ni ya. Those are the yang kami envision for bersama sebenarnya. Leave the politics sangat to us lah. Yang itu kita some of us have to do it. Tapi saya tak nak orang masuk bersama jadi ahli semua ni, kemudian preoccupation dia ialah cium tangan ahli politik untuk menang pilihan raya. Saya kalau boleh want to see the impact that all of us have, not through politics but through community work kan. Sebab itu kita kena buatlah, nak tak nak kita kena buat sistem digital ni. Saya masa kita design semua ni, orang marah kat saya lah, kata you ingat ni semua orang faham app ni ke? Mampulah parti politik kalau ikut kepala macam Rafizi, dia ingat semua ni tak payah bercakap dengan orang, main tekan. Dia sebenarnya bukan untuk semata-mata dapat sokongan rakyat. I know nak dapat sokongan rakyat tu kita kena berfungsi cara macam politik biasa lah sebahagiannya. But kita bukan semata-mata nak menang pilihan raya. We want to create a safe space untuk orang-orang yang progresif dalam negara ini. Otherwise kita akan suffocated. We have this vision, politik ni macam inilah sepatutnya. Dia mesti ada safe space untuk orang yang mahu menyumbang secara positif kan. Cuma our difficulty begini, kita juga nak mengelakkan daripada mewujudkan sistem feudal dalam parti di peringkat bawah lah. Semua kena cium tangan, ketua itu, ketua ini, ketua. Kalau ketua tu tak suka, dia mula bergaduh. Lepas tu mari pemilihan parti, dia baling kursi. And then you push people away. Sebab itu kita buat sistem kancil, supaya anyone boleh kenal ahli-ahli bersama di setiap kawasan. You cannot get along dengan semua orang. Shah Alam ada lebih kurang 1,000 orang ahli. Banyaklah dalam tempoh 3 bulan 1,000 orang ahli yang kita tak kempen pun, yang all of you actually register, come forward and you register on your own. Actually it's good. Ada 1,000 orang ahli bersama dalam tempoh 3 bulan, kami tak sempat turun lagi. Actually growth rate, itu yang saya cakap, the growth rate is impressive tau. Growth rate 3 bulan 1,000 orang dalam keadaan tak ada pemimpin, tak ada penaja, tak ada orang kempen, semua orang organically menyertai. That is impressive kan. But you don't have to get along with semua orang, 1,000 orang ni. You just need to be in your cluster of like-minded people to do it. Sebab itu melalui kancil, dan kita dah mula nampaklah di kawasan-kawasan lain, every now and then ada saja a good citizen yang jadi ahli bersama ni, they wanted to do something. Jadi dia pun rancanglah, saya nak pergi tolong, saya tengok yang kat Johor lah kan, kita nak pergi bagi bantuan kepada orang miskin, jom kita cari beras. So dia pun letak lah. And within a few days ada 10-15 orang cakap, okay lah saya join. Dan saya tengok on the day, dia dapat satu belakang pickup truck tu, dia dapat penuh dengan beras dia bagi-bagi. I don't know how they do it, to be frank. Sebab kita tak bagi duit. Dan saya tak rasa lah ada token nak sponsor bersama. Kau gila apa? Ni parti hilang deposit. What do you get out of bagi duit kat bersama? Tak ada orang bagi duit kat bersama. That means, daripada satu idea itu ada 15 orang. I'm sure they chip in among themselves. So they just chip in among themselves. Dia boleh buat sesuatu worthwhile weekend itu, pergi bantu 50-60 keluarga satu. And it becomes, dia become macam outing for them lah, I think. Organically,
kita lihat selepas 3 bulan, nampak tanda-tanda bahawa ahli-ahli bersama di kawasan-kawasan yang telah melalui proof of concept ini, they can organically organize themselves. Dia tak perlu arahan, tak perlu surat semua, and we are seeing it one by one kan. Jadi dan sekarang ni saya rasa kita dah boleh take comfort bahawa model flat structure that gives the initiative back kepada ahli-ahli bersama di bawah, saya rasa benda itu boleh berjaya and sustainable. Sebab itu lepas ini kancil, kita akan mula bagi akses kepada semua ahli for you to create your own cluster of activities among you. Sebab tu kita for the first 3 months kita test, tengok okey ke tidak. Kita ada, so sebelum ini proses dia manual. Kalau ada satu kumpulan katakanlah dekat Melaka, dia nak buat sesuatu, dia akan contact HQ dulu, kata kami nak buat gini, boleh tak create activity itu di dalam kancil dan tolong publish dekat bersama.org. So kita tengok test, okey boleh, so HQ sebelum ini create. But I think after this, I take comfort, I think boleh, this thing can work. Jadi kita akan buka akses tu kepada semua ahli. You can create, of course dalam sistem tu nanti flow dia, admin HQ kita tengah cari untuk gajikan dan latih seorang full time staff yang sebagai program officer. Kerja dia, tujuan dia ialah menyemak supaya ini betul-betul nak buat dan bukan scam. Kan? So and then dia maksudnya ada manfaat kepada orang ramai. Ini bukan untuk tujuan peribadi semualah. So admin akan tengok and admin akan approve. Once it approves, it goes and then you can carry on your own. Syarat dia contohnya setiap satu aktiviti itu kenalah ada lebih daripada 3 orang. Kalau tidak nanti saya dengan isteri saya tiap-tiap minggu ada 100. Ada saja sebab orang collect points kan. Kalau tidak, dia collect points dengan dia create activity ni 2 orang. Dia tak membantu sangat lah kot kan. All of this is designed untuk create the resilience of bersama dekat bawah, bukan dekat atas. People like me and Nick will come and go. Kan? We will come and go. Sebaiknya kita nak lebih ramai orang datang supaya more people can take charge. Tapi the strength of bersama adalah sebagai a safe place untuk orang-orang yang nak menyumbang dalam masyarakat, and the strength comes from unit yang paling bawah, iaitu ahli-ahli kita di kawasan parlimen. Kalau kita berjaya buat ini, maksudnya whoever the leaders come and go, the camaraderie, the sense of purpose yang kita dah bina daripada satu minggu ke satu minggu sesama ahli bersama ni, you become close friends among yourself. Saya kadang-kadang takut tengok kalau yang di Johor no. Sebab I feel like korang ni dah jadi klik lah. You should try to get a bit more life outside bersama. Kan? Sebab weekend dia spend a lot of time among themselves. Nah, jadi saya faham lah sekarang ni mungkin euforia tu tak habis lagi kan. But kalau perkara ini berterusan, maksudnya you find new friends, people with similar views like you among yourself. Then you find some sense of purpose among yourself. Not from me, not from Nick, but because the people you meet, and that's why bersama as a platform, then that means that kita dah berjaya menyumbang sesuatu kepada masyarakat. Di mana kedudukan bersama sekarang? Benda-benda yang dalam kawalan kita, what is in our control, ialah sebagai pengurus pasukan lah di belakang kan. Amanah saya ni dengan kawan-kawan yang lain ni buat masa sekarang, sebelum kita kembalikan kepada ahli-ahli untuk memilih pimpinan baru. So kita orang ni kira interim lah. We want to build the party supaya ahli tu dah sampai 50,000 ke atas, and we are starting the process perlembagaan baru, pindaan semua
and everything will run in parallel, sebab kita rasa by the time ROS meluluskan pindaan baru kita, I think our members ni dah dalam 80-90 ribu orang dah. So bila you dah ada members yang 80-90 ribu orang, semua masing-masing dah tahu aktiviti di bawah, you will see natural leaders among ahli-ahli di kawasan masing-masing. You will elect your leaders, kan? Jadi tanggungjawab kami buat masa sekarang is to build the party to that milestone dulu, kan? Based on our KPIs, our planning yang dalam kawalan kita, yang menguruskan bersama sekarang, I think we are doing alhamdulillah very well, much better yang masa kami rancang awal-awal 7-8 bulan dulu.